Agensi ini unik sebab ianya mendapat perhatian yang langsung daripada yang amat berhormat Perdana Menteri. Calon KPS yang pertama dipilih sendiri oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Hazani waktu itu. Ya, saya dipanggil bersama KSN, dia kata, Saif, boleh tak Datuk Hazani KDNKA ni kita letak, ya, kalau itu keputusan Perdana Menteri maka kita facilitate masa itu. Dan bila Datuk Hazani bersara, sekali lagi Datuk Suhaili juga terus dipetik sendiri begitu saja oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan saya tahu banyak arahan-arahan langsung diberikan itu melalui yang amat berhormat Perdana Menteri panggil terus ketua pengarah, pejabat, kadang-kadang melalui instansi KSN. Dan saya tahu kerana Datuk Suhaili akan laporkan kepada saya, PM panggil, KSN panggil, umpamanya kan. Di peringkat saya dengan KSU, kami banyak platform bersama dengan Datuk Suhaili. Tapi lebihnya KPS ni kerana keyakinan yang tinggi, harapan yang tinggi diletakkan. Kalau dari segi pentadbiran, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, dari segi cabang eksekutif itu Perdana Menteri sendiri. Kerana itulah, saudara, apabila KPS adakan sesi macam ini, saudara boleh tengok. Saya sendiri kena hadir, KSU, TKSU semua kena mai. Saudara fahamlah pasal apa kami kena bagi tumpuan. Kalau dah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan KSN memberikan begitu sekali tumpuan, apa sangatlah kita, ya, di peringkat KDN ini, lebih-lebih lagi. Jadi itu menjadi mukadimah poin utama saya. Tentang apa? Tentang sejarah kelahiran, dan saya ikut membidani kelahiran itu. Ini poin yang pertama. Okey, ya. Lepas tu kita tak boleh lagi sentimental dan nostalgik, tak boleh lah. Termasuk tahun kedua takkan nak cerita nostalgia ni lagi. Tak ada lah. Ini adalah masa untuk terus pecut ke depan, memenuhi harapan. Okey, ya. Ada masalah? Memang ada. Tak semua yang kita hajatkan tercapai. Idealnya 13,721. Mesti jawatan yang segera diisi. Bukan 6,866 macam sekarang, plus 98. Taklah. Okay, ya. Apakah kita ada hal yang perlu kita uruskan lagi dari segi pejawasan? Ya. Sebab itu dalam mesyuarat strategi kementerian, saya minta yang berbahagia Datuk Dr. Awang Ali, KSU kita, untuk facilitate proses ini, ya, dengan Tan Sri KSN, dengan KPPA sendiri, dan itu berterusan. Itu untuk memberikan kepada saudara di peringkat di keluarga besar KPS, hal ini menjadi keutamaan kami. Okay. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang saya nak sebut adalah KPS ini, kerana usianya yang masih lagi terlalu muda, dia berpeluang untuk mempelajari amalan baik ataupun best practices daripada agensi kawalan negara-negara lain. Gunanya untuk kita cuba ikut acuan itu sambil memberi nafas mengikut waqi' Datuk Mazan, waqi' dan zuruj, apa dia, timbalan Tuan Pengarah Jakim, mengikut realiti dan situasi setempat, waqi' dan zuruj, timbalan Tuan Pengarah Jakim ni. Maksudnya kita boleh ikut acuan agensi kawal selia negara lain, Australia, Amerika, Singapura, tapi mesti juga diberi acuan tempatan mengikut sesuai kita, mengikut realiti dan situasi di negara kita, ya. Kerana itu saya katakan ICA itu satu contoh yang baik. Dari segi integritinya itu terbukti, dia tak ada masalah. Okey, Australia Border Force, ABF, dia segmen custom itu dominan umpamanya.
Kalau US itu boleh ambil pengalaman dia dalam menguruskan sebelum ini, US Mexico dianggap sebagai sempadan yang paling sibuk di dunia lah. Sekarang dengan polisi Trump itu, maka tak ramai, tak berkurang banyak, tapi kita di Singapura dan Johor terus meningkat umpamanya. Jadi poin saya yang ketiga ni adalah boleh. Yang ni saya gesa dari masa ke semasa Datuk Suhaili susun atau lawatan untuk dan jemput mereka dan kita ke sana, dan itu proses yang kita kena usahakan. Ya, pegawai kita yang menduduki posisi yang strategik, kalau dengan hasil lawatan itu boleh kita pelajari, tak kira dari segi rule and regulation ataupun dari segi teknologi semasa ataupun dari sudut latihan, ya, dan sumber manusia, kesemua ataupun dari segi penguatkuasaan, semua sekali aspek yang kita percaya boleh meningkatkan lagi tahap kesiapsiagaan dan tahap operasi AKPS sehingga mencapai tujuan dan matlamat yang digariskan. Jadi ketiga ni adalah kesediaan mencontohi, ya, negara-negara yang sudah pun ke depan, dan dianjurkan bukan saja kita sertai program yang diundang, bahkan kita juga boleh menjemput mereka, bahkan kita juga boleh mengatur siri lawatan, ya, yang itu harus ada dalam perancangan kita di peringkat AKPS. Baik, perkara yang keempat adalah perkara tentang isu-isu integriti yang lewat kebelakangan ini, yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu zahirkan dengan nada yang sedikit tegas berbanding 2 tahun, 3 tahun pertama pemerintahan dia. Kalau saya perasan, ya, dia kali ini lebih tegas mengingatkan, bukan saja di peringkat perjumpaan agensi penguatkuasa, bahkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri beliau ingatkan berkali-kali. Apa basis ingatan dia itu? Tahun lepas, bulan Disember, ucapan di Parlimen, dia dengan bangga menyebut bahawa hasil daripada dia mengingatkan tentang perlunya kita peringatkan diri kita dalam isu-isu integriti, tingkatkan kualiti penguatkuasaan, kawal kebocoran, elak ketirisan, jauh lagi pembaziran, ya. Hal yang dia peringatkan itu selama 2 tahun, 3 tahun ternyata membuahkan hasil. Disebut dalam Parlimen, iaitu kita berjaya menyelamatkan ketirisan, kebocoran bernilai 15.5 bilion daripada pelbagai agensi, SPRM, Polis, APMM, MyCC, KPDN, semuanya ni menjadikan kita menyelamatkan 15.5. Dia kata, kalau kita terus tingkatkan aspek penguatkuasaan dengan lebih bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab, ternyata kita mampu mengutip lebih daripada itu. Itu basis dia. Kerana itu sementara dia berbangga dengan pencapaian 15.5, satu angka yang besar yang menyumbang kepada revenue negara. Ingat, kita tak kenakan cukai baru kecuali Sintex. Rokok lah, sigar segala macam ni kan. Saya ada lah, Tok Alim pun tak sigar kan. Kok daun dengan Tok Alim kan. Jadi Sintex ni saja kita tingkatkan. Lain cukai, tak ada cukai baru, tapi hasil meningkat. Lembaga hasil 203 bilion, custom 75 bilion. Kita selamatkan ketirisan 15.5. Kita buat targeted subsidi elektrik, kita jimat 4 bilion. Ayam kita jimat 2 bilion. Subsidi telur kita tak teruskan, kita jimat 1.5 bilion. Okay. Kemudian subsidi petrol 3 bulan pertama, bulan 10, bulan 11, bulan 12, kita jimat 800 juta ringgit. Ya, jadi kita bila campur-campur itu, kita tak kenakan cukai baru,
kita cuma laksanakan targeted subsidi, kita tingkatkan penguatkuasaan, lembaga hasil teruskan kutipan, custom tingkatkan keupayaan, totalnya itu menjadi pendapatan negara. Dan tengok macam mana duit dibelanjakan. Budak buka sekolah, 800 juta ringgit diagih kepada 5.2 juta pelajar. RM150 seorang. Kalau ada anak 3 orang, 450. Kalau ada anak 2 orang, RM300. Kalau ada anak 7 orang, kalilah. Setiap orang dapat 150, darjah 1 sampai tingkatan 6. Itu cara kita uruskan. Sementara pengumuman meningkatkan allowance kaki tangan awam, pejabat awam. Itu komitmen yang tak boleh lagi dielakkan. 18 bilion setahun. Tiap-tiap tahun kewangan 18 bilion tambahan ni kena dicari untuk menunaikan tanggungjawab kepada penjawat awam setelah kita umumkan kenaikan. Jadi hal ini pada firasat Yang Amat Perdana Menteri kita boleh capai dengan kesemua pihak termasuk agensi penguatkuasa meningkatkan keupayaan. Dan dalam senarai agensi penguatkuasa ini ada satu yang namanya agensi kawalan dan perlindungan sempadan ni. Dia ada semua elemen itu. Elemen kawalan keselamatan, elemen kutipan hasil. Ya. Dia ada semua. Sebab 6 agensi teras di bawahnya itu memenuhi semua tanggungjawab hakiki, tugas hakiki kawalan pintu masuk. Kerana itu sesuatu yang saya muliakan, peringatan yang diberi oleh Yang Amat Perdana Menteri itu dari satu seginya saya ingat dari segi timing tu perfect sebab kita mulakan pada awal tahun dan menyusul nanti dengan peringatan-peringatan selanjutnya. Kerana itulah apabila AKPS hari ini pada setahun yang pertama dengan nilai 82.1 juta, itu termasuklah 20 juta nilai rampasan dadah di airport bayang lepas. Ya. Itu semua saya masih boleh recall satu persatu. Tahun pertama dengan kejayaan 82 juta, 82.1 ni satu yang boleh kita banggakan sebenarnya. Dan saya salute, saya ucap syabas dan tahniah kepada pasukan AKPS. Saudara. Ya. Dan saya percaya bahawa ruang untuk AKPS melonjak dengan lebih segak, cantik dan bergaya tu terbuka luas. Hanya sahaja kalau ada kekangan dari sudut undang-undang misalnya, kita tahu akta AKPS yang kita bentang masih ada lagi yang perlu kita tambah baik. Saya bagi contoh, seumpama nak laksanakan keputusan not to land. Sekarang kita invoke akta immigration. Sekarang, dilaksanakan oleh KPS. Apakah ada keperluan untuk ianya terus di bawah akta AKPS sendiri misalnya? Ya, itu kita akan tengok. Kita teruskan perbincangan dengan Kerajaan Sabah Sarawak. Kalau pelaksanaan di bawah yang memerlukan misalnya persetujuan Kerajaan Sabah Sarawak selama ini adalah di bawah akta immigration. Mungkin ada keperluan untuk kita bincang balik dan pindah beberapa perkara yang kita nak letak di bawah AKPS, tetapi mestilah dengan perbincangan dengan Kerajaan Sabah Sarawak. Yang ini Datuk Mazan sedang laksanakan. Dalam pertemuan terakhir kita di Sarawak, kita bangkitkan ini dengan Datuk KSU, Datuk Mazan dalam mesyuarat kita. So kita tengok dalam radar kita tu keperluan untuk ubah suai atau pindah akta di bawah AKPS supaya dia menjadi lebih mempunyai kelebihan dari segi kuasa undang-undang yang sebelum ini ada pada agensi yang lain. Sebab undang-undang ni dia bukan statik. Undang-undang ni satu yang dinamik. Bila dia bergerak selama setahun lebih ini, ada keperluan untuk pindah, kita pindah. Kita akan pindaan itu. Ya, bahagian sumber manusia misalnya, kita dapat persetujuan iaitu bekas askar yang dah pencen ni. Mereka akan kita ambil sebagai pengambilan untuk kita masukkan. Keputusan dasar kita dah capai. Pelaksanaannya itu Puan Nik, sumber manusia kita dengan KPPA kena ejah lah lagu mana pun. Yang penting bekas askar ni kena pakai uniform hijau macam kita pula.
Itu aja. Keputusan dasar dah buat. Dia mesti dituruti dengan tindakan. Tak kiralah sekecil mana pun kita nak kepakaran mereka. Terutama yang sign katalah 18 tahun, 20 tahun. Pencen, dia masuk umur 18. Dia sign 20 tahun. Umur baru 38. Pengalaman sebagai tentera. Dia sudah ada skill. Dia dah ada kemahiran. Dan dia punya pemikiran dia dari sudut weightage, keselamatan itu dah teruji. Jadi ideal untuk dia menyertai kita. Dan tahulah kita ke mana kita nak tempatkan. Ya. Kerana itu, saya tengok ada satu lagi elemen yang penting. Ini masa saya bincang dengan Datuk Hazani dulu. Daripada asalnya, kita tak masukkan elemen pengintipan. Asal dulu. Sebab kita kata elemen pengintipan ni kita nak minta agensi lain. Tapi Datuk Hazani berpendapat kena ada elemen itu. Pada ketika itu. Saya tak tahu sekarang masih ada ataupun kita beritahu. Dan kita kena ada pegawai yang punya kompetensi yang tersendiri. Soal intipan ini. Sebab bila kita nak buat operasi tak boleh. Bocor tak boleh sama sekali. Operasi yang sebab bocor pantangnya. Tapi saudara, saya tahu dalam masa 13 bulan ini, anggota kita yang bertugas di sempadan menerima ugutan. Ya. Daripada pelbagai pihak. Termasuk daripada elemen jenayah dan sindiket apa semua ni. Saya tahu, kalau Datuk Suhaili akan lapor kepada saya, pegawai dia yang bertugas dengan penuh disiplin dan dedikasi hanya untuk menerima ugutan. Dan saya nak sebut, ya, kita takkan tunduk dengan ugutan seperti itu sebagai agensi yang melaksanakan undang-undang dalam sebuah kerajaan yang punya tadi ya, rukun negara tadi dia tertinggal satu. Keluhuran perlembagaan dia tertinggal. Ya, kedaulatan undang-undang yang saya gemuruh biasalah kan. Saya duk ingat dia ada skrin besar gitu, dia hafal semua dah. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Tinggal keluhuran perlembagaan tinggal. Kedaulatan undang. Negara ini ada perlembagaan, negara ini ada undang-undang. Ya. Negara ini ya adalah kita ada kontrak sosial antara kerajaan dengan rakyat dan tugas kita jaga keamanan dan ketenteraman. Bila kita tubuhkan agensi yang namanya AKPS bertugas di sempadan, kemudian menerima ugutan daripada sindiket dan elemen jenayah, kita nak bagi amaran. Hal ini kita tak akan kompromi, kita akan gembeling seluruh keupayaan kita untuk mempertahankan anggota AKPS kita yang bertugas di sempadan. Hal itu. Ya, saya bincang dengan IGP, Datuk IGP, saya bincang ya, apa saja aspek perlindungan perlu diberi. Yang ini penegasan yang kita ambil. Ya, bukan satu yang mudah untuk saudara berkhidmat menjaga sempadan negara, segala ragam dan rencam manusia. Yang masuk jalan sah, yang masuk jalan tikus, namalah lorong tikus tapi trailer pun boleh lepas yang tu. Ya, sudah kita tahu istilahnya. Lorong tikus ni adalah pintu masuk yang tak pernah kita wartakan sebagai pintu masuk antara dua negara. Ya, sudah tahu. Tapi sebab ingat perkembangan geopolitik sekarang ini menyaksikan bahawa trend kemasukan ini menjadi semakin tinggi di negara kita. Ya, tadi saya adakan pertemuan dengan Ketua Pengarah Immigration. Kita dapat kesan hal ini. Sebelum ini pun AKPS maklumkan pada saya, ya, kemasukan yang kita rasa akibat daripada perkembangan geopolitik dunia. Dan kita tahu port mana, pendaratan dan sebagainya. Yang inilah yang Perdana Menteri sebut baru ni, tanya diri kita, tanya domer kita, hati nurani kita. Takkanlah kita nak izinkan ianya berlaku berterusan depan mata kita. Ya, yang itu dia sebut. Jadi soal ketika menjalankan tanggungjawab, ya, saudara akan terdedah dengan pelbagai bentuk ancaman, ya, terutama yang berada di barisan hadapan. Sebab itu saya ucap terima kasih Datuk Suhaili dalam rencana memanggil komander kita. Ada 11 komander sekarang ini daripada 20 berapa sepatutnya, sementara pengisian penuh 11. Saya prepare awal lagi, masa taklimat saya disambut oleh pegawai KPS di pintu masuk tadi, saya tanya arah
nak berucap ni angka berapa betul saya dah tahu 98 staff 6,866 13,721 82 dia brief saya habis dah. Tu daripada berjalan jabat menteri sampai ke sini tu lah, tak payah briefing KP lah, aku reti nak cakap apa dah hari ni. Jadi saudara, kesimpulannya apa? Saya mulakan dengan sedikit sejarah penubuhan. Kemudian saya sebutkan tentang hala tuju ke depan dengan mengambil contoh good practices, amalan baik daripada agensi kawal sempadan di beberapa negara. Kemudian saya sebutkan tentang keperluan mempersiapkan tenaga sumber manusia. Ya, saya tahu tak semua dapat seperti mana kita hajatkan, tapi berdikit-dikit kita ke arah itu. Kemudian saya berbangga kerana walaupun dalam keadaan permulaan, tapi saudara telah menunjukkan rekod yang sangat cemerlang diukur dari segi jumlah operasi dan nilai rampasan. Kemudian saya menggesa supaya aspek penggunaan teknologi, terutama aspek kawalan pintu masuk, ya, yang ini harus ada dalam perancangan ke depan, kerana itu bukannya satu pilihan, ini satu keperluan. Ya, penggunaan teknologi pintu masuk itu praktis di banyak negara-negara yang sudah ke depan dari sudut itu. Kemudian saya sentuh tentang dalam cabaran menjalankan tugas akan ada halangan-halangan, ugutan dan ancaman. Saudara kena faham bahawa di KDN kita bergerak sebagai satu keluarga besar. Kita akan saling mendukung di antara satu sama lain. Okay. Kemudian saya sebutkan tentang apakah expectation yang amat berhormat Perdana Menteri. Kalau kebelakangan ini mesejnya agak tegas, itu kerana dia melihat, kerana dia mengulangi pesanan-pesanan tentang isu integriti dan mengingatkan tentang peri pentingnya aspek penguasaan dipertingkatkan, kita malah berhasil menyelamatkan sehingga 15.5. Alangkah lebih tinggi kutipan yang boleh kita capai jika sekiranya ditingkatkan lagi aspek penguasaan dan mengubati isu-isu integriti. Saya ingat itu antara mesej yang saya sampai pada hari ini untuk sesi kita pada kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.